Kau Chapter 1 untuk bubur lambung. Kejap lagi kita tengok macam mana lah. Diorang tak backup lagi ni, so tak kata. Memang macam dah basuh kat sini kan? Salahkan orang simen ni, banyak apa. Ambil gambar. Tahu? Minggu apa tak tahu kan? Ambil satu tengah. Oh, panjang dia. Tengah buat apa? Subhanallah, ya Allah, ya Allah. Semoga dah berkenyang. Okay, hari ini tugasan kita adalah untuk buat orang kena datang outlet. Tak payah sampai datang ke rumah Kak Ali. Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nanti keras kan? Ni namanya kulit kayu manis. Kau gaduh. Sikit. Mana yang lainnya? Kenapa lagi? Akak tak bagi nama. Saya sokong tak Bukan. Ini bukan guna-guna. Ini memang perlu digunakan. Buat dah besar kapi kan? Dah. Tapi dia dah membesar. Tahu ni air mata masuk orang. Ya. Ini namanya bawang putih. Dah masuk orang rasa tak boleh juga. Semua terpencingkan kaki. Sekarang ni dah Yang lainnya pun berambut. berambut. Siapa bilang gadis Melayu tak menyentuh? Nak tengok hasil kutipan? Oh, apa ni? Pumpkin. Oh, bukan eh? Oh. Kalau macam tu pasal malam ni kan. Aduh, sedapnya. Ada bau ke? Tak ada bau. Rasa je lah. Sedap kan? Dia bunyi berapa ini?
Sini ni, buka ulang balik apa? Yang butuh ni. Betul. Tak mudah ya betul? Tak lah. Bestnya dia punya material ni very stretchy. Tak sakit. Hidung inner ni ada cantik ni. Jadi untuk kita di promosi yang akan datang, satu Mustanir dapat satu Ramadan ni. Akhir Ramadan. Betul-betul. Tunggu. ini dia setiap aktiviti kena. Sumpah kata bersalah ni. Sorry, ampun tuanku. Kacau je lah. Jadi tahun ni satu kuih raya bakal awal. Maksudnya tahun ni semua kuih raya kat tak sedap. Bukan tak sedap, beli semua. Beli buat tekan sini tak sedap kan siap. Ini namanya bubur lambok, bukan bubur lambung. Apa? Salah bawah. Sini. Dia nak pakai pondok ni nampak posisi juga. Sama posisi juga. Ada yang grip tu tengah. Akan dorang ni. Jangan stop. Dah, jangan buat lagi kat sini. Oh iya, alamak. Terus senyap ni tau. Ya Allah, datang. Sorry dah kak, kita datang lambat. Dia locengkan saya. Dia locengkan saya. Okey, yang ni untuk berapa pack? Yang ini untuk 5 kilo Beras. 5 kilo beras dapat 500 pack? Tak, 300. 400. Saya kuat 200 200 setengah saya. Bawang ngacik, bawang. Guys, tak ada orang kacau bubur. Ewa. Dah biasa.
Carrot semua dah, daging dah masuk. Capek aku kak. Oi, kamu ni. Tak payah kau nak memandai. Ya, bertahun-tahun kan Cik, beres tu. Kacau anak tangga sekarang ni muka lawak-lawak. Ya Allah. Yang ni betul. Mana boleh buat dua bertiga? Aduh. Tepung dia. Akan kau masak tau. Nanti masak. Balik-balik tengok kasihan. Oh sekarang. Adalah. Apa yang masak kira-kira zaman sekarang. Masak sendiri. Awak masak air tangan tu yang membuat kan. potong bawang pun tak ngerti ya kan? Tambah batu api, tambah api sekali. Dia orang masuk. Mana dia tahu? Dia kena, itu kena. Kalau kena listrik, kena end live, lepas tu kena live balik. Macam tu kau ni. Kau tak Ya. buat lah kan. Kau tutup je. Lepas tu ni. Kira macam tu lah nak kau. Baik. Saya tak nak tambah api. Tapi macam sengaja dicucukkan api ni. Saya cakap dia. Tanya lah lain macam tahu. Allah kita lupa menari karo ambil dari terus. Baik sangat, takkan masuk bilik pula kan? Senyum-senyum dia tengok TikTok. Tapi dari Melaka. Oh ya, akak Melaka area mana kak? Kucing. Itu kampung halaman saya. Saya lahir kat Ceng. Atas tu TikTok. Nah tekan. Alhamdulillah. Selalu gak. Alright. Dah. Okey tarik. Terima kasih datang. Kebetulan pula sama melonya 65 aja. Ada scanner. Okey, yang kena jadi member tu. Info lah dekat situ. Senang kan? Terima kasih. Tarik.